Aku diberitahu yang tak ada penambahan harga lah. Aku rasa ni memang motor yang semalam display tu, yang mana ada sign-sign rider ni. Kat belakang pun ada. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku dekat LYL Circuit, dekat Monkeys Canopy. Sekarang aku dekat event Honda Thanks Day 2025. So ada beberapa benda yang aku nak share kat sini. Paling utama adalah diorang launching model baru. Motor yang sedia ada, aku tak tengok lagi, tapi mungkin ada color baru. Dan sekarang ni baru lepas habis race friendly yang mana ada Honda Rider daripada WSBK macam Zakwan Zaidi kan, kemudian daripada ARC, semualah ada. Pawi ada, Helmi ada, dan sekejap lagi dah lalu depan ni. Dia with the presence of the MotoGP riders with the HRC MotoGP team and the rider semua kat sana. And now we have the motor dah tolak. Motor-motor semua dah masuk dalam garaj. Video ah. Okay. Eugene, okay. Nice to meet you. Follower you. Oh yeah. Okay. Alright, thank you. Oh sebenarnya hari ni ada rider MotoGP datang yang diorang plan sebenarnya ada race juga. Tapi race tu dah di-cancel disebabkan cuaca yang tak berbaik lah, hujan. Okay, so ini adalah motor-motor yang tak jadi race tadi. Joan Mir, Luca Marini, dan ada Somkiat Chantra dengan Johan Zarco. Yang ini pula motor-motor rider Malaysia lah. Okay, so ini adalah hari seterusnya yang mana sekarang aku dekat MotoGP, dekat Sepang. Sebab malam tu aku nak shoot tapi terlalu bising dan yalah malam kan, gelap kan. So aku tunjukkan korang motor apa yang diorang launching tu. Dekat sini je lah. Jom kita masuk booth Honda. So inilah dia model terbaru yang Honda launch malam tu, iaitu RSX Winner Trico Limited Edition with collaboration dengan RCB. Alright, so mungkin ada antara korang yang ingat mungkin keluar Winner R kan, Winner R yang macam dekat Vietnam tu, yang depan dia memang totally lain, belakang pun lain. Ini tak, sebab yelah RSX Winner ni kan baru je launch kat Malaysia kan. Aku pun tak expect Winner R tu yang akan ganti secepat inilah. Aku memang dapat agak dia akan keluar livery Trico, sebab malam tu sepatutnya ada banyak racer-racer MotoGP ni akan bantu dalam launching motor ni lah. So seperti yang korang tengok, yang ini adalah model CBR 1000 RRR Triple R, yang kalau kau tengok sekali lalu memang sama je sebenarnya. Bila kata Trico HRC, memang konsep dia macam ni lah. Okay, apa yang beza Trico ni, kenapa dia panggil limited edition? Sebab dia hanya ada 800 unit saja. 800 unit saja untuk Trico limited edition ni, yang mana dia adalah collaboration dengan RCB. So datang-datang je dia dah ada aksesori RCB. Contohnya brake caliper ni memang RCB. Kemudian ada handguard tepi ni. Ni baik kan ni, Moto3 pun pakai handguard ni. And then throttle grip pun sama. Ini RCB juga. Memang nice, macam ikat katana tu. And then satu lagi aku perasan yang ini,
ada motif carbon. Dia bukan actual carbon ni, rupa sajalah carbon. Dia bukan material, dia bukan carbon. So dari segi specs yang lain, macam enjin, macam apa benda yang lain-lain lah berkaitan dengan enjin, semua sama je. Dari segi harga pula, dia sama dengan harga RSX Winner SE yang warna kuning tu. Aku diberitahu yang tak ada penambahan harga lah. Aku rasa ni memang motor yang semalam display tu, yang mana ada sign-sign rider ni. Kat belakang pun ada. So aku go through sikit pasal stripe ni. Depan ni korang tengok dia punya bahagian dada ni dia warna hitam. Bahagian windshield dia macam mimik kat sini lah. So warna ni hitam. Kemudian tepi ni dia dah start ada warna biru. Dengan ini silver tau. Silver and then dia ada macam glitter sikit. Kemudian warna merah ni solid merah. And then bahagian rim dia pakai rim gold. Walaupun kalau korang tengok version yang dekat WSBK ataupun yang dekat CBR 1000 RRR ni, dia tak gold. Tapi yang ni dia letak gold, aku rasa lebih kena lah. Sebabnya yang sana tu gold dia adalah suspension, yang kat sini gold dia adalah rim. Kemudian bila tengok bahagian samping ni, dia memang dah agresif kan. Dia memang dah ada motif carbon dekat atas tu. Tapi yang ni carbon dia macam lain sikit sebab dia glossy. So kat tepi ni ada tulisan RSX. Dia berlayer-layer lah. Ada putih, ada biru dengan ada shadow warna gelap. Dia punya main stripe merah, putih dan biru. Of course tricot. Kemudian tarik ke belakang, belakang pun ada stripe juga. And then basically finish by depan belakang memang rim warna gold lah. So antara feature-feature yang lain yang ada dekat RSX Winner ni, yang sama dengan version-version yang lain juga, iaitu dia adalah keyless. Kemudian dia ada USB charger dekat belah sana. So basically itu saja. Sebab aku nak share dengan korang Honda RSX Winner Tricot Edition collaboration bersama RCB. So untuk walkthrough dalam booth Honda MotoGP tahun ni, aku akan buat video lain, tapi lambat sikit lah. So seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.